Pernah tak korang terfikir macam mana seorang lelaki biasa boleh dikaitkan dengan orang paling berkuasa di dunia? Nama dia Jeffrey Epstein, seorang jutawan misteri. Tetapi di sebalik kekayaan itu tersembunyi rahsia yang sangat gelap. Epstein didakwa terlibat dalam pemerdagangan dan eksploitasi seksual bawah umur, mangsa dibawa ke rumah agam mewah dan juga sebuah pulau peribadi yang digelar Epstein Island. Yang buat kes ni lebih mengejutkan, Epstein bukan orang biasa. Dia dikaitkan dengan ahli politik, jutawan, selebriti dan kerabat diraja. Beberapa tahun kemudian, muncul apa yang dikenali sebagai Jeffrey Epstein Files. Dokumen mahkamah, senarai nama dan testimoni mangsa mula didedahkan kepada umum. Nama-nama besar disebut, tetapi ramai yang tidak pernah didakwa. Soalnya, siapa yang benar-benar dilindungi? Pada tahun 2019, Epstein ditemui mati di dalam penjara. Kesimpulannya? Tetapi ramai percaya cerita ni belum tamat. Jadi Jeffrey Epstein mungkin sudah mati, tetapi fail-fail ini masih menyimpan kebenaran yang menakutkan.